Okey, Assalamualaikum. Alhamdulillah, kita berjumpa lagi. Okey, hari ni saya nak guide korang macam mana korang nak setting untuk, workshop atau, nama panjang dia WhatsApp kedai lah. Okey. So ni saya bagi contoh iklan, iklan simple lah. Jadi kita nak sebenarnya tarik lead untuk diorang masuk dekat kedai kita, cuci mata, diorang boleh beli daripada kedai kita lah. Okey, bila diorang klik kat situ, okey, ni sebagai site pengguna ataupun site customer. Dia akan nampak kedai kita kat sini. Okey, apa produk yang kita showkan kat sini dia akan nampak lah. Dia akan nampak kat sini. Andai kata dia terus berminat dan nak membeli, dia orang boleh pilih je apa-apa produk yang dia nak tekan. Okey, dia boleh beli kat sini, ada penerangan deskripsi semua tu kat situ. Okey, dia boleh tekan add and check out. And then dekat sini dia orang boleh pilih lah untuk self pick up boleh. Yang ni shipping pun boleh juga. Nanti kita ada sistem, seller ada sistem untuk settingkan kat situ. Okey, ni customer isi nama dia lah. Customer isi nama dia macam ni kan. Customer isi nama, okay, email. Alright. Macam tu. Okay, dia beli SIM card satu contohnya payment dia nak bayar cash. Biar list ori cash lah kan. Okey, dia boleh check out dekat sini. Okey, ni kena completekan dulu location ni. Macam tu Okey. Kalau sebarang pertanyaan dia boleh pergi dekat start live chat kat sini and then dia boleh go through kita punya Wasabi lah kat sini. Okey, itu daripada side customer. Daripada side kita pula as seller adalah kita ada sistem sendiri yang kita monitor di kita punya workshop. Okey, kat sini. Kat sini kita boleh setting produk. Okey, kita boleh setting produk kat sini. Kategori boleh tambah. Kategori apa korang nak taruh kat situ. Okey. And then produk pun boleh tambah kat sini. Tambah je. Add produk. Letak je kat situ Okey. Semua ni dia ada tutorial dia. Pergi dekat dashboard tu. Pergi dekat sini ada tutorial dia. Don't worry. And then boleh setting semua kat sini. Semua boleh setting. Don't worry. Okay. Manage produk. Alright. And then order kat sini bila orang beli kita akan nampak lah. Sebagai seller kita akan nampak order kat sini. Kita akan nampak kat sini sama ada user tu atau customer tu nak post ataupun self pick up. Okay. Processing ni kita boleh monitor kat sini yang kita dah post ke apa kan. Dia punya produk tu. Okay. Semoga bermanfaat, semoga membantu anda untuk terus maju jaya. Jumpa di next video. Assalamualaikum.